Bella here. Welcome to my YouTube channel. Hari ni yang payah nak menerangkan ni. Hari ni kita orang yang nak pergi habiskan duit. Ni drive. Dia hari ni drive jauh sikit. Biasa pusing banting je. Ikut daerah sikit. Ikut daerah sikit. Aku tak tahu lagi nak pergi mana. Sebabnya Nick yang plan segala benda. Adalah plan pun sebenarnya dia macam Meredah je. je. Follow the flow. Kita naik kereta pergi dekat Hospital Putrajaya and then naik MRT. Dah ada kereta tapi naik MRT kan. Naik MRT senang sikit, malah nak drive-drive. Tahu lah KL tu crowded sangat. Lepas tu nak parking segala benda tak payah. Cuma kena brisk walk sikit lah. So tunggu next. So dalam pukul 9 lebih jugalah dah sampai ya. Agak awal lah. Ni pun dah lambat sebenarnya. Kalau tak janji nak gerak pukul 8. Tapi pukul 8 aku baru bangun. Sebaik aku siap 1 jam je tau. Dia siap cepat. Kalau tidak, Nick terus cancel. Dah, kita nak meneman Nick. Nak berak pula. Tak lah. Inilah yang pergi KLIA tu. PKLA. KLIA transit dia warna pink. Tapi dia warna pink tu. Tak apa nampak. Baru dia boleh. Kita kalau dah bersama dengan dak-dak MRT, kita dah tahu segala-galanya. Sampai dapat. Mana? Dia dah sampai. Dia punya mana? Pula. Tak dapat. Lah. Honestly, I'm trying to stay focused. You must think I got to be joking when I say I don't think I can't wait. Kalau ada flash malu ni. Ya Allah, betul-betul depan kamera. Kalau tak tekan. Tekan Mana? Ke sini lah. Saya tak malu je. Dia masuk konten. Dia masuk YouTube kebodohannya. Aduh. Di sini. Dah. Bye-bye. Tak sengih-sengih kot. Tak sengih-sengih. Dah boleh karaoke. Jom karaoke. Sekarang ni kita orang mission nak cek caji. Dah pusing-pusing selama sejam kat sini lah. Tak payah dekat-dekat sangat ke Zoom. Dekat. Rasa dengar je. Habis nampak segala pori. Patutlah tak jumpa chargingnya. Charging dekat pedalaman, kat underground. Ambil tempat pun tak ni, tak strategik. Kau tengoklah betapa tak ada orang kat sini sebab pedalaman. Kat sini kenanya. Betapa. Setengah jam jalan kat dalam sana. Kenapa?
perempuan kalau jumpa kamera ke, jumpa cermin ke, dia mesti betulkan tudung. Walaupun tudungnya dah jangan diusik-usik, tetaplah usik tudungnya. Lelaki kalau dapat cermin, rambut mesti disentuh. Muka kalau nampak cermin ni macam macam tu. Tiba. Mak kacau je ni resip tu. Kata sampai. Dah kacau juga. Ada lagi air. Macam lindung. Niatnya nak iPhone 17 Pro Max katanya. Tapi macam tak tengok je. Kata nak iPhone 17 tapi macam tak tengok je. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do. Dia bawa aku bersia-sia amat. Macam abang tu. Bisa tak? No, tak bisa. Weh, aku meninggal. Diorang kaki-kaki hiking, kaki-kaki brisk walk. Jadi diorang laju gila. Aku ditinggal weh. Kita ni hobinya melepet. Kau terlupa. Astagfirullah. Belum makan lagi nak berak. Tadi dah tak ada. Baru je 5 minit apa boleh sampai. Ni macam sikit kena tenas saja. Astaga, ada tandas ke kat sana? Saya buat tu tahulah kerabun kan. Anjay. Dadah. Masuk frame pula. Kita kena jalan kaki. Ni move goal dah penuh ni. Mana? Perlu ke? Tapi tak ada ni lah. Tak ada nama dia. Okay. Jangan aku yang tersungkur tau. Montage. Tak nampak pun. Wait.
Cheer. Masing-masing dah buncit dah. Kau macam dah lecak aje. Ramai ya. Saya pun dah lecak ramai ni. Favorite ya yo. Panas ah. Dia datang ke aku. Telinganya gerak baru dia. Jadi ni benda ni sangat wajib ya kalau jalan-jalan. Tak semua orang ada. Semua orang ada. Ya Allah. Saja suruh ikut lagi. Dah ayolah pulang. Penat dah satu hari. Balik aku nak tidur. Tak ada buat-buat kuih, nak tidur.